abdum dengan dah dhamatani dengan wala abdum mu'minun khairum wala abdum mu'minun khairum abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilan lembutkan wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'izni jangan bi'izni bayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun la'alla ain tekan wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum kau jangan ketang kau kan akak kena bagi satu kan wa fathah wa ya dhammah yu wa yu ba fathah ba wa yu ba kan wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun yatadhakkarun la'allahum yatadhakkarun Masya Allah. Wayas'alunaka 'anil mahid. Wayas'alu harfu sin. Wayas'alunaka 'anil mahid. Tak kerahang dekat lam tu bunyi macam tu kan. Okey, lam ni dengar semua. Zuzuzaza shasha. Tengok sini. Okey, kau tengok kat tidur tu dia nampak bulan, dia tengok depan nampak lain. Yes. Huruf lam bila kita tak buka rahang kan. Yang ni pula saya nampak bulan ni, saya tak nampak siapa belakang ni, saya tak nampak dah. Yang saya nampak cahaya ni dah tak apa. Yang penting tengok apa saya explain. Huruf lam dengan huruf nun, kalau kita tengok dulu Quran lama, kita tengok apa buku tajwid lama, dia akan lukis kita punya rongga tu. Lepas tu dia tunjuk anak panah. Tulah lam, tulah nun, tulah ra. Betul tak? Betul no? Jadi bila kita dah belajar, kita nampak memanglah guna hujung lidah. Sebab dia tunjuk hujung lidah kan. Itulah lam, itulah nun, itulah ra, itulah ta, itulah sin, itulah dad, itulah apa lagi? Ta, itulah dal, semuanya kat hujung lidah tu. Tapi tempat parking dia tu berbeza. Dia ada VVIP punya parking, dia ada VIP punya parking, ya. Jadi ibu-ibu yang comel, anak-anak yang montel dan ya, yang comel-comel semua, yang montel je ketawa, yang kurus tak ketawa ya. Anak-anakku yang kurus, yang kecil-kecil monek, kan? Comel. Jadi kita kena ingat, untuk huruf lam dengan huruf nun ni, perbezaan dia yang kita boleh detect adalah bila kita parking lidah kita tu, lebih banyak tekanan lidah tu tekan pada kawasan kawasan gusi. Okay, kawasan gusi. Lepas tu huruf lam ni mana? Kat gigi. Dia tekanan lebih kepada gusi. Walaupun dia belakang pangkal gigi atas, tapi dia tekanan tu pada gigi. Dia duk banyak kat gusi. Jadi gusi ni dia penyambung, duk bagi bunyi suara runah tu. Kalau lah kita letak le pun sama, le lah bunyi kan. Lam, huruf lam tu pun sama tak? Dia bunyi lagu lain lah. Kalau kita tutup mulut pula, habislah nilai huruf lam tersebut. Tak ada lam, kasihan.
Okey, contoh tadi ayat mana Kak? Wa yas'alunaka 'anil kan. Okey, kalimah al-mahid. Waalaikumsalam. Hoş geldiniz. Günaydın. Wa yas'alu, tengok mulut cek. Sha za zu bas tak ya, tengok betul-betul, tengok pergerakan bibir mulut. Ro dia ain. Kan, tengok pergerakan bibir mulut. Wa yas'alunaka 'anil, kita buka rahang, angkat hujung lidah. Shu amalna? Naftah fakkain wa narfa' min taraf al-lisan khalf al-thanaya al-'ulya linutuq harf al-lam. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Kalau kita tutup ni, kita tutup mulut, tutup rahang kita kan. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Where the lam? Tak ada. Tak ada huruf lam. So if you are pronouncing the letter of lam, you have to know which part of your tongue. So we are using the tip of the tongue. Tip of the tongue. So we put behind of upper incisors, and it's touched to your, of course, touched to your gum and a little bit from your upper incisors. Wa yuhibbul mutatahhirin. Kau pegang kat ball kan. Wa yuhibbul mutatahhirin. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh. Wabashiril mu'minin. Akak pegang kat sini kan. Wabashir, masuk kan. Wabashiril mu'minin. Wabashiril mu'minin. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. والله سميع عليم.